Tripod ni compact gila, tapi ada dua benda yang kau kena tahu sebelum beli. Ini dia tripod TR360D daripada Red Buffalo. Bila lipat cuma 480mm. Memang sesuai untuk yang selalu travel ataupun kereta yang tak suka bawa barang besar. Masuk beg tepi macam ni pun lepas guys. Head dia menggunakan 360 aluminium ball head. Nak shoot horizontal, nak shoot vertical ataupun nak adjust angle laju-laju memang senang. Ketinggian dia pula lebih tinggi daripada ketinggian aku. Plus, tepi, kiri dan juga kanan ni kau boleh tambah aksesori lain macam mikrofon ataupun lampu sebab dia ada cold shoe. Tapi jujur aku cakap sebab tripod ni jenis yang ringan, kalau kau shoot kawasan yang berangin kuat ataupun letak gear yang berat, kena hati-hati sikit. Lagi satu, bila kaki dia banyak section, ambil masa untuk nak set up. Tapi kalau kau sekadar gunakan smartphone, compact camera ataupun mirrorless yang ringan, tripod ni still sangat berbaloi, portable, function banyak dan senang nak bawa ke mana-mana. Macam biasa kalau korang nak, boleh cek di bawah.